kita mesti ada empat perkara. Yang pertama, solat jangan tinggal. Yang kedua, baca Quran jangan tinggal. Yang ketiga, zikir dan wirid. 4, sedekah. Saya ulang lagi sekali. Yang pertama, solat jangan tinggal. Dan solat ni kita laksanakan yang fardu dan yang sunat. Pengorbanan kita yang sunat. Pasal fardu tu mesti dah. Yang kedua, baca Quran. Kita korbankan masa kita untuk baca Quran. Sekurang-kurang satu hari 100 ayat. Dan nak tidur kita baca 3 surah. Al-Mulk, As-Sajdah dan Al-Waqi'ah. Pagi-pagi kita baca surah Yasin. Itu 2. Yang 3, zikir. Zikir kita sekurang-kurang satu hari, Ya Allah 100 kali. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. 100 kali. La ilaha illallah 300 kali. La ilaha illallah 300 kali. Korbankan masa. Akhir sekali sedekah. Sedekah hari Jumaat lah sekurang-kurangnya.